Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Musa Aman, Pengerusi Barisan Nasional Negeri Sabah, juga Ketua Menteri, dan yang amat berbahagia Datin Seri Farida, Yang berhormat Tan Sri Pandika Amin Mulia, Speaker Dewan Undangan, Speaker Parlimen Malaysia, Yang berhormat Datuk Johar, Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, yang saya hormati pengerusi-pengerusi parti komponen BN Negeri Sabah, yang saya hormati Menteri-Menteri Kabinet Persekutuan, Datuk Bernard Dompok, Datuk Syafiee Afdal, Tan Sri Mahmad Haji Taib, yang juga Ketua Penerangan UMNO Malaysia, ahli-ahli yang berhormat, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pada malam yang bertuah ini kita dapat berhimpun di dalam Dewan untuk sama-sama merayakan ataupun meraihkan Hari Raya Aidilfitri sesama kita atas nama keluarga Barisan Nasional. Saya rasa amat terhutang budi kerana meskipun saya telah memberi notis untuk datang ke Sabah ini hanya pagi semalam saja, saya menelpon Datuk Musa. Saya tak pasti sama ada dia akan menyambut saranan saya secara positif, tapi jelas sekali bahawa walaupun notisnya amat pendek, amat singkat, tetapi BN Sabah tetap menerima kunjungan saya dengan begitu mesra. Kemesraan seperti inilah yang boleh menjadi asas ataupun landasan untuk kita terus mengorak langkah ke hadapan sebagai sebuah parti yang mencerminkan suara rakyat. Tadi Datuk Musa sebut dalam pantunnya, walaupun jauh di mata tetapi tetap dekat di hati. Saya fikir bukan saja dekat di hati pemimpin itu penting, tapi Barisan Nasional dekat di hati rakyat. Itulah yang mesti kita sematkan dalam hati sanubari kita. Sebagai pemimpin, kalau kita nak Barisan Nasional terus menjadi parti pemerintah di tanah air kita ini. Dan kita tahu bahawa pemimpin-pemimpin pembangkang tidak segan silu, malah tidak ada perasaan malu pun boleh mendakwa
mereka kononnya boleh tubuh kerajaan pada 16 September yang lalu. Mereka sebenarnya tak ada, tak cukup, tak ada modal pun. Tapi menjaja cerita Kulu Kilik, mewawarkan seolah-olah dia akan sesuatu akan jadi pada 16 September. Satu Malaysia menanti, SMS pun melayang. Kononnya 16 September akan berlaku pertukaran kerajaan. Dunia pun kata tunggu, sesuatu akan berlaku di Malaysia. Tapi jelas sekali, sampai 16 September, Barisan Nasional masih berkuasa sebagai parti pemenang. Politik seperti ini menunjukkan bahawa mereka sanggup melakukan apa saja, walaupun tidak ada asas dan tidak ada kebenaran. Mereka akan cuba mengasak, mengenepi prinsip morality in politics yang mereka dakwa. Mereka cuba berdiri di atas the moral high ground. Kononnya lah mereka berpegang pada prinsip. Kononnya lah mereka berpegang pada morality dalam politik. Tapi jelas sekali, mereka ini sanggup melakukan apa saja, mengenepikan prinsip yang begitu suci dalam politik. Maknanya mereka sanggup membelakangkan parliamentary demokrasi, di mana setiap wakil parlimen itu dilantik atas simbol parti. Mereka menang atas simbol parti. Mereka inilah yang berhak menubuh kerajaan dan mempertahankan kerajaan. Mereka menganggap amat mudah nak menggoda ahli parlimen Barisan Nasional, menggula-gulakan ahli parlimen Barisan Nasional dengan janji jawatan dan mungkin janji-janji yang lain juga.